Assalamualaikum guys. Lama tak bersiaran ada masalah kesihatan. Okey, hari ni nak cerita sikit pasal NCD dengan claim insurance. Ada satu kawan ni dia accident naik kereta Wira lama lah. Naik kereta Wira, accident. Kos pembikinan kereta dia tu dalam 1,600 gitu lah. Lepas tu dia tak nak claim insurans. Dia cakap nanti NCD hilang. Sebenarnya korang kena faham Korang kena faham, itulah function dia, insurans tu Kalau kau takut NCD hilang, kalau accident tu cost dia repair dalam 200, 300 tu tak apa, tak payah claim insurans. Nanti takut NCD hilang kan. Tapi kalau cost dia sampai 1,500, 2,000 macam tu, 1,600 macam ni kau kena claim insurans. Biar NCD hilang tak apa. Kalau NCD hilang pun, kereta Wira tu tak kira lah kereta apa pun sekalipun, baru berapa je dia punya insurans dia kalau full tanpa 55% NCD, baru berapa je. Tapi kos pembikinan kereta kau tu dah sampai 1,500, 1,600, 2,000 kan. Itulah fungsi dia insurans pun, untuk claim kalau ada berlaku kemalangan. Tapi kalau kau tak nak claim sebab nak sayang NCD, itu silap, kau salah faham. Kecuali lah kalau kos repair tu cuma 200-300, tak payahlah claim insurans, nanti NCD hilang 55%. Tapi kalau kos dia sampai ribu-ribu, apa guna kau beli insurans kalau tak mau claim kan? Itulah guna dia insurans tu. Okay, ini aku nak bagi faham je. Aku nak bagi faham dekat kawan-kawan semua, terutama adik-adik yang baru nak pakai kereta ni. Kena faham apa itu NCD, apa itu insurance. NCD ni no claim discount, memang untuk orang yang tak pernah claim accident. Jadi dia akan naik setiap tahun sampai maksimum 55% discount untuk premium insurance. Tapi kalau kereta kau kena bikin sampai 1,000 lebih, 2,000, kalau kau tak claim insurance, apa guna kau beli insurance kan? Okay, alright. So kalau siapa-siapa yang tak faham lagi, yang belum berapa faham tu, roger dekat komen. Nanti aku jelaskan lagi. Okay, ini just info ringkas. Okay, tu je untuk pagi ni. Okay, Assalamualaikum. Bye.